Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ni saya nak share resepi dan juga cara-cara untuk buat red velvet button cookies. Mula sekali saya masukkan 250 gram pure butter. Keluarkan butter lebih awal dari peti ais untuk memudahkan kita nak lembutkan butter tu. Kalau tak nak guna pure butter, boleh je pakai butter biasa atau margarine. Butter kita dah lembut, ketepikan dan kita sukai pula icing sugar. Saya gunakan 100 gram icing sugar. Masukkan icing sugar tapi pastikan ayak terlebih dahulu. Sebab icing sugar ni dia cepat berketul kalau kita simpan. Gaulkan kedua bahan ni sampai sebati. Gunakan spatula je untuk kita gaul, tak perlu pun untuk kita guna mixer. So semua orang pun boleh buat. Gula dah sepati, sekarang kita masukkan serbuk koko dan juga tepung jagung. Macam biasa, semua bahan kering saya akan ayakkan terlebih dahulu. Kemudian gaulkan sampai sebati. Masukkan pula Emalco Red Velvet. Yang ni saya masukkan 1 teaspoon tapi saya tak letakkan 1 teaspoon penuh. So macam 1 teaspoon tapi hampir penuh. Saya pernah buat setengah sudu teh, setengah teaspoon tapi colornya kurang cantik, so saya lebihkan sedikit. Kalau korang tak ada Emalco Red Velvet, boleh je guna berwarna merah dan juga tambahkan setengah teaspoon esen vanila. So kacau-kacau sampailah sebati macam ni. Kemudian saya masukkan tepung gandum. Ayak terlebih dahulu dan kemudian gaulkan sehinggalah menjadi dough yang cantik. Dough kita dah ready, dah cantik, dah tak melekat dekat bowl. Sekarang kita ambil sudu metrik. Sesiapa yang ada sudu metrik macam ni, gunakan sukatan 1 TSP. So sukat penuh macam ni dan keluarkan. Jadi inilah cara saya sukat adunan red velvet button cookies. So bila dah sukat semua, barulah kita bulatkan. Buat macam ni lebih senang. Bagi sesiapa yang tak ada sudu metrik, jangan risau, korang boleh juga buat. So sukat menggunakan penimbang lebih kurang 6 atau 7 gram. Step seterusnya, saya ambil yang kita dah bulatkan tadi, masukkan ke dalam air. Bukan rendam, just celupkan and kita letak dekat atas badam yang kita dah sediakan untuk nak memudahkan badam tu melekat pada bulat-bulat tu. Melekat pada adunan. Kalau nak gunakan putih telur pun boleh, tak ada masalah sebab saya pernah cuba sebelum ni. So dah boleh susun dekat atas tray yang telah pun kita lapik dengan baking paper. Lepas tu apa pula yang kita kena buat? Kita kena tekan. Kita kena buat lubang. Macam saya gunakan cookie cutter. Boleh je korang beli dekat kedai yang jual bahan-bahan baking ataupun dekat Shopee, dekat TikTok semua ada. Korang beli je stick tu yang untuk buat bulat dan juga cookie cutter. Tujuannya nak bagi cookies kita sama besar. Bakar pada suhu 150 selama 25 minit. So inilah hasil selepas kita bakar. Biarkan cookies sejuk sepenuhnya sebelum kita nak pipingkan hazelnut chocolate spread. So dah siaplah kita punya red velvet button cookies. So bagi yang tertanya-tanya macam mana tekstur
cookies ni. Okey, so cookies ni dia tak terlalu crunchy pada adunan. Tapi crunchy-nya pada almond, pada badam. Dan untuk hazelnut chocolate spread pula, kalau korang nak setkan, nak bagi keras sedikit, boleh je bakar semula selama lebih kurang 10 minit. Tapi kalau saya suka lagi macam ni. So selamat mencuba.